Dalam hidup ni, kita ada jumpa dengan macam-macam orang kan. Ramai-ramai orang. Tapi ada yang stay selamanya. Ada juga yang tiba-tiba hilang. Tapi pernah tak korang terfikir, kenapa punca-punca diorang ni tak kekal selamanya? Dan biasanya benda ni terjadi dekat sebuah hubungan antara kita dan juga insan yang bernama kawan. Betul tak? Jadi, untuk hari ini, kita akan mengupas topik berkenaan dengan persahabatan. Kenapa kita sebagai mahasiswa ataupun seorang manusia ni takut sangat kehilangan kawan. Jadi, untuk hari ini, saya tak berseorangan. Saya dengan seorang pakar kaunseling. Dia seorang yang sangatlah ramah, sangatlah senang untuk kita berborak-borak. Jadi, selamat datang ke episod kedua podcast Cerita Kita. Okay. Okay, so sekarang ni kita dengan Madam Anita. Okay. Madam Anita ni merupakan staff di UiTM Cawangan Pahang, kampus Cengka. Okay. So, saya nak minta Madam untuk kenalkan sedikit latar belakang mengenai Madam. Mungkin nama panjang Madam ke, staff, pos jawatan, kemudian berapa lama Madam menjawat jawatan di UiTM Cawangan Pahang, kampus Cengka ni. Boleh Madam? Okey, boleh. Terima kasih kepada saudara Iman atas jemputan. So, saya rasa teruja hari ini sebab dapat bersama dengan Iman dan semua yang ada hari inilah. So, saya Puan Anita binti Abu Kasim. Nama panjang saya Anita, nama pendek saya pun Anita jugalah. Okey, saya dekat UiTM Cengka ni saya dah hampir 11 tahun lah. Okey, before ni saya adalah kaunselor di MINDEF, Kementerian Pertahanan Malaysia. Kalau Iman tahulah, dulu kita ada PRKN. PRKN, ya betul. So, sekarang pun masih ada PRKN. Ya, masih ongoing kan? Ya, betul. So, dulu saya adalah kaunselor di PRKN. 2 camp saya jaga. Camp Kuala Kangsar, Perak dengan Terkuk, Sungai Siput. Terkuk kat mana Sungai Siput? Sungai Siput kat Perak juga. Oh, Perak juga. So saya jaga 2 camp lah ketika itu. So saya lepas saya belajar, habis belajar, memang position saya memang kaunselor lah. Memang Daripada counselor. dulu sampai sekarang. So saya memilih IPT sebab saya memang suka student. Sebab saya suka student sebab saya tahu masalah-masalah student, masalah-masalah yang kita pernah hadapi sebelum ini. Jadi saya rasa student tu dekat dengan hati saya lah. Gitu. So cute, Madam. Okay, Madam. Okay. Madam tahu tak hari ni kita nak berbincang ataupun kita nak berborak pasal apa? So kalau pada penerangan Iman tadilah kan, dia lebih kepada persahabatan sebenarnya. Persahabatan. Kawan. Kawan. Ya, betul. So hari ni kita akan berborak berkenaan dengan kawan. Macam mana saya cakap tadi, kita akan cakap pasal kenapa kita takut kehilangan kawan. So kalau korang nak tahu lebih lagi, korang boleh tengok, stay tune sampai habis cerita lah. Okay. So sementara tu jangan lupa untuk like, share and subscribe. Jangan lupa subscribe. Okay. Alright, Madam. Okay lah, kita dah borak-borak lah sikit kan. Okay. Sebab kita cakap pasal kawan ni, macam overall kawan ni semua orang kawan. Okay, semua tak kisahlah. Macam kita lahir-lahir pun, kita masuk tadika, kita jumpa orang tu kawan. Kita bekerja pun, kita jumpa orang luar daripada kerja, dia pun jadi kawan. Kan? Siapa-siapa pun kita jadi macam mutual. So, sebenarnya, apa pendapat Madam konsep kawan ni sebenarnya dalam kehidupan? Okay, alright. Kalau kita sedia maklum lah ya. Okay, viewer pada malam ni, okay, kawan ni adalah orang yang paling signifikan dengan kita. Sebelum kita hadirnya boyfriend, girlfriend, okay. So kawan tu lah yang pertama dalam hidup kita. Kalau kita tengok balik, kawan tu adalah orang yang kita rasa kalau tak ada dia, kita tak boleh. So kalau kita berkawan dengan dia, kita akan rasa sayang, kasih. Normal manusia tu secara fitrahnya nak seseorang untuk kita dampingi. Kalau tidak ada kawan, macam mana kita nak berkomunikasi dan bersosial? Ya, betul. So kawan tu salah satu benda yang sangat penting lah dalam kehidupan kita.
Jadi kalau orang cakap tak ada kawan, is something wrong somewhere di situ. So jadinya macam bagi pendapat Madam lah kan, adakah konsep kawan atau persahabatan ni dia sama penting dengan keluarga ataupun pasangan? Bagi saya, dia ada dua jawapan lah. Okay, alright. Bagaimana kamu melihat kawan itu dari sudut pandang bagaimana? Kalau kamu kata kawan itu, ada kawan itu yang berakhir dengan pernikahan. Faham? Betul? Okay. Ada kawan yang berakhir hanya sekadar pada peringkat itu sahaja. Peringkat itu sahaja. Maksud kata, habis je belajar, habis. Okay. Kalau Iman tengok balik, dia flashback balik. Masa kita sekolah rendah, kita ada kawan tak? Ada. Okay. So, adakah kawan tu masih lagi akrab seperti dulu? Tak. Okay, alright. So, bila Iman masuk alam universiti, Iman akan jumpa kawan yang lain, betul? Betul. Okey. Bagaimana kawan yang dulu? Sekolah rendah, sekolah menengah. So, itu yang kita nampak lah. So, dia penting. Mungkin penting pada ketika itu. Ataupun dia just touch and go sahaja. Maksudnya habis di situ. Tapi, ada juga orang berkawan sampai habis usia dia. Tapi kebanyakan lah yang saya jumpa, kawan ni hanyalah sekadar pada ketika itu saja. Dia apa sebabnya? Dia sebab apa dia macam kenapa benda tu pada ketika itu saja kawan tu sampai tahap tu saja? Adakah dia disebabkan macam dia tak rasa macam ni kita rasa ke? Sebagai contoh macam saya rasa Madam ni adalah kawan baik saya. Tapi kita rapat. Tapi sebenarnya Madam pun rapat dengan saya kan. Tapi Madam tak rasa macam ni saya rasa. Adakah itu salah satu puncanya benda touch and go tu terjadi? Okay, alright. Macam saya cakap okay. Kalau anda sudah berkeluarga, contoh mungkin lepas ni Ima akan berkeluarga. InsyaAllah. Okay, amin. Okay, alright. Bila you dah berkeluarga, kita dah tak ada masa untuk kawan yang rapat. Kita tak boleh nak declare dia tu seorang yang rapat dengan kita. Dia habis pada fasa itu saja. Contohlah macam saya. Masa zaman universiti saya ada 5 orang kawan rapat. Tapi bila kita dah berkahwin, kita dah ada tanggungjawab. Jadi dia sekadar nama saja. Maksud kata saya, kalau ada isu-isu penting je kita akan berhubung dengan dia. Contoh, kita nak jemput majlis kahwin. Itulah yang kita nampak kan. Sebab bila once kita dah berkeluarga, kita dah ada tanggungjawab lain. So kawan itu hanya pada saat itu saja. Untuk susah dan senang tu, bagi saya adalah orang yang paling hampir dengan kita. Bukan kawan kita masa zaman kita belajar dulu. No. Okey, jadi Faham? Maksud katanya, contoh situasi sekarang, Iman punya organisasi, betul? Okey. Habis je organisasi ni, Iman tak akan dapat akrab seperti dahulu lagi. Sebab sebelum ni Iman dah ada organisasi, betul? Betul. Masih keep in touch lagi? Jarang. Sebab apa? Sebab kita fokus pada yang ada sekarang. So basically macam yelah, bila kita dah mendirikan rumah tangga nanti kita akan fokus kan. Ya, betul. Faham. Okay. Tapi macam dalam universiti ni kan, bila kita jauh daripada keluarga, the only person yang ada yang kita adalah kawan kan. Betul. So jadinya terutamanya bila kita kawan dengan orang tu, satu individu tu daripada first sem. So sampailah sem yang seterusnya. Kemudian tiba-tiba dia berubah. So bila dia berubah tu mungkin dia dah berubah daripada dia dah jumpa environment yang baru ke kan. Dia jumpa circle yang baru. Yelah dekat dalam universiti kan, you guys akan expose dengan macam-macam jenis circle yang ada. Ada circle akademik, ada circle yang suka melepak, ada circle yang bersukan. So mungkin daripada asalnya kita berdua ni ataupun kita berempat, tapi bila dah makin kelamaan tu dia dah berubah lah, dia dah tak sama dengan kita. So kita ni sebagai orang
yang terdekat dengan dia dekat dalam universiti ni, macam mana dia macam memberikan kesan emosi yang besar dekat kita sebenarnya tu, madam? Okay, alright. Bagus soalan tu. Sebab kebanyakan lah ya student yang datang berjumpa saya untuk mendapatkan session, dia akan mengalami situasi macam tu lah. Ya. Maksudnya ramai lah student. Ya, maksud kata semester 1 dia orang berlima contoh. Lepas tu masuk semester 3 ataupun 4 dia orang berpecah. Kenapa ia berlaku? Yang pertamanya Iman yang pertamanya masa semester 1 kita dalam proses untuk kenal. Okey, dah kenal. Masuk semester 2 kita dah tahu dah personality orang tu macam mana. And then bila kita dah semakin kenal dan kita semakin sayang pada orang itu, itulah menyebabkan kita cepat terasa hati. Contoh kata kat sini lah kan, saya tak cakap lah student lain, student kita sendirilah, UiTM lah. Kalau you all perasan, Iman perasan, kebanyakan student kita yang kos yang sama, berada di dalam bilik yang sama. Betul. Di kelas yang sama, pergi makan di tempat yang sama, balik kampung dengan orang yang sama. Betul. Pergi jalan pun dengan orang yang sama. So, kehidupan dia 24 jam adalah dengan individu yang sama. It's so boring dan kita akan mudah cepat terasa hati. Dan ending je, bila masuk semester 4 dan 5, kita mula menjauhkan hati. That's why kita akan berpecah pada ketika itu. Berbalik pula yang isu yang saya cakap tadi itulah. Kalau universiti lain, dia tak campur by fakulti. Macam saya dulu, saya duduk dengan senior. Semester 1, saya dengan senior semester 3. Dan kos yang lain. So, dia tak ada isu berkenaan dengan pergaduhan. Okay. Tidak ada isu berkenaan dengan terasa hati. Sebab kita berhadapan dengan individu yang berbeza setiap masa. Maksud kata, pergi kelas, saya ada kawan kelas yang lain. Untuk group study, saya ada group study yang lain. Untuk group untuk balik kampung dengan orang lain, makan dengan orang lain. So, dia tak ada isu untuk kita rasa sentap, terasa hati. So, maksudnya time tu, madam, adakah madam duduk macam bersendirian ke? Maksudnya madam memang tak ada orang yang attest, memang tetap sekali? Maksud saya, kita ada kawan rapat yang 5 orang tu saya cakap. 5 orang tu. Tapi kita akan jumpa waktu kelas saja. Waktu kelas saja. Bukan waktu untuk makan, untuk pergi. Saya kata kalau kita nak pergi jalan kan, kita tak dengan orang tu lah. Memang kita rapat, tapi kita ada seseorang yang lebih special lagi. Dia, saya rasa benda macam saya ada baca dekat TikTok lah kan. Dia macam kita kena macam less dependent dengan orang kot. Mungkin boleh menjadi sebab untuk kita kurangkan rasa kesan emosi tu terhadap orang. Betul. Sebab semakin lama macam kita selalu dengan dia, macam saya cakap, macam mana Amelia cakap tadi, macam keluar makan sekali, pergi mana-mana sekali kan. Betul. So kita selalu depend on dia. So bila dia buat hal ke atau ada apa-apa yang boleh buat kita terasa hati, so kita punya kehidupan ni sebenarnya emosi kita ni ikut terikat dengan dia. Ya, betul kan? Sebab kita terlalu sayang orang tu sampai kita tak nak melepaskan dia. Contohlah situasi Iman kan. Iman dalam organisasi JPK, setiap hari bersama mereka. Once Iman ada kawan yang rapat yang lain, dia akan cepat terasa. Sebab orang itu dia tak ada orang lain di hati dia. Maksudnya kalau dalam psikologi, dia mengawal. You, hak saya, tidak boleh berkawan dengan orang lain. Adakah benda tu normal ataupun tidak normal? Sebenarnya kalau dari segi hubungan, ia, bagi saya, ia satu benda yang tak bagus lah. Toksik lah. Betul. Sebabnya kita mengambil hak orang tu menjadi hak kita. Maknanya dia kontrol Iman tak boleh makan dengan orang lain, tak boleh cakap dengan orang lain. Tahap teruk juga lah ya. Terus sampai nak kontrol-kontrol kan. Maksud kata kalau kita terlalu rapat ataupun orang tu memang sentiasa ada dengan kita, that's why kita jadi macam tu. That's why kalau contoh, kalau kita tahu kan Iman kan memang sangat terkenal dekat UiTM ni kan. Contoh. Mungkin kita tak tahu. Mungkin kalau lelaki kita takkan terasa. Tapi kalau perempuan, memang akan ada isu-isu tu. Dia cepat akan menjauh hati sebab
setiap masa dia 24 jam memang dengan orang yang itu. Okay, macam kita cakap pasal terasa hati lah kan. So bila kita terasa hati ni boleh jadi macam ada yang macam dia ikut emosi, lepas tu dia kata aku nak putus kawan dengan kau, kau buat hal kau sendiri, kau buatlah hal kau, aku buat hal aku kan, macam tu. And then sebenarnya benda ni kan dia jadi dia takut kehilangan kawan ni, sebenarnya dia betul-betul takut ataupun sebenarnya dia ni sebenarnya takut bersendirian. Okey, bagus soalan tu. Okey, macam saya cakap tadi, sebab dia dah setiap masa dengan orang tu, dan dia tidak mahu melepaskan orang tu sebab dia takut untuk ada hubungan yang baru. So dia macam penat, adakah dia macam penat nak bina hubungan yang baru? Mungkin boleh jadi juga macam tu. Okey, dia penat ataupun dia nak cari yang chemistry tu payah. Dia rasakan kamulah segala-galanya, dah tak ada orang lain dah. That's why di setiap masa dia akan melekat dengan kita. Jadi endingnya kita akan start rimas. Ya, kita akan start rimas, kita akan start menjauh hati dan kita akan start cepat rasa bercakap kasar dengan dia. Sebab apa? Sebab everyday kita dengan dia, dia dah tahu everything pasal kita. Kita pun dah tahu everything pasal dia. Dia tidur macam mana, makan macam mana, semua kita dah tahu. Jadi kalau ada isu-isu kecil je, dia jadi trigger. So that's why dia akan rasa macam tak boleh, aku nak memang kau je dalam hati aku. Aku tak boleh. Macam boyfriend dengan girlfriend. Macam tu. Dia macam benda tu sebenarnya normal ke tak dalam sebuah persahabatan? Okey. Kalau hubungan yang sihat, dia tidak akan berlaku macam tu. Maksud kata, kalau Ima ada kawan lain, kita kena lepaskan. Bagi masa untuk dia. Sebab kita macam mana? Ima ni bukan hak dia. And then, kalau macam contohlah, kalau dalam persahabatan lah, okay, kalau kita sahaja yang memberi effort, macam contoh, kita nak kawan dengan dia, kita kejar dia, tapi endingnya dia tak semacam tu, kita lepaskan. Baik kita menjaga hati kita sendiri daripada menjaga hati orang lain. Dapat tu? Dapat tak? Okay, so macam yelah, kita faham lah kan. Okay, macam tadi Madam cakap, okay, bila contoh kita bagi individu A lah kan, kita bagi individu A dan individu B. Okay, Ali dengan Abu lah, contoh Ali dengan Abu. Ali ni dia selalu mengawal sebab dia macam dia dependent on Abu. Dan Abu ni pula macam soalan saya, adakah Abu ni akan rasa rimas, dia rasa mengongkong, macam ni perasaan tu dia akan wujud tak kalau Abu ni sebenarnya anggap dia sama-sama kawan baik? Rasa macam aku okey je sebab dia kawan baik aku dah biasa benda ni macam ni. Tapi sebab ada sesetengah dia rasa benda wujudnya benda rimas ni semua sebab dia tak rasa the way kita rasa sama, faham tak? Rasa macam benda ni macam awak terlampau, kau ni melebih sangat lah benda ni sebenarnya, faham tak? Ke sebenarnya benda ni normal, depends on tahap kesabaran orang sebenarnya. Sebab yelah macam sesetengah orang, yelah kadang-kadang kita bertepuk sebelah tangan. Kadang-kadang diorang faham je kita punya, yelah kita punya kawan baik, kita tahu kawan baik kita ni perangai macam mana, PL dia macam mana, benda semua kan. Ada juga macam dia ni kenapa tiba-tiba nak meroyan-meroyan macam ni, kau relate tak? Dia sebenarnya. So benda ni adakah si Abu ni akan bertahan dalam hubungan yang toxic lah kan kita katakan. Kalau sebab yalah macam mana dia kata tadi, macam mengawal kan. Mengawal tu sebenarnya benda yang tak bagus dekat dalam hubungan, sebab kita kena lepaskan bila ada kawan-kawan lain. Adakah dia akan bertahan ataupun belum melepaskan kalau dia rasa the way Ali rasa? Dia faham tak? Panjang punya dia tu. macam Okay, alright. Kalau dari segi Abu tadi tu, bila dia nampak Abu dengan Abu tadi? Ali dengan Abu. Okay. Ali mengawal Abu. Ali mengawal Abu. Abu kena lepaskan Ali tu. Okay, sebab apa? Kenapa saya kata dia kena lepaskan? Sebab dia dah start rasa rimas. Dia dah dikawal. Okay. And then Ali tu, dia cuba keep in touch, ambil berat, okay, kawal sebab dia sayang sangat. Pada part Ali tu, dia akan ada rasa kekecewaan. Dia mengejar. Sedangkan Abu ni tak berapa nak layan.
dia tak ada rasa feel macam Ali rasa tu. Faham betul tak apa saya cakap? Faham, Okay, faham. alright. Jadi Ali tu kena lepaskan Abu sebab tak guna dia pertahankan hubungan itu. Ya, Sebab Ali dia akan sakit hati. Dia akan rasa macam kekecewaan yang amat sangat. Okay, dia rasa Ini macam untuk Ali lah. Ya. Untuk Ali Dia rasa. akan rasa dia terhegih-hegih mengejar orang yang tak nak pun berkawan dengan dia. Betul. Dalam situasi ni siapa yang paling sedia? Ali ataupun Abu sebenarnya? Ali lah kan. Ali. Sebab Ali menunjukkan effort yang sangat menjaga, tapi Abu rimas. Abu tak nak. Abu nak pergi cari orang lain. So yang ni kejar. Yang ni tak nak. So buat apa kita kejar orang yang tak nak kita? Lepaskan. Cari orang yang menghargai kita, yang nak kawan dengan kita. Dapat? Dapat poin-poin dia sebenarnya ada dah beberapa poin yang Madam cakap pun yang dia kongsikan dengan kita sebenarnya tadi. Dia ada beberapa few macam macam kita kena hargai benda yang kawal tu benda yang tak baik. Okay. So macam mana Madam, okay, sebabkan kita dah borak pasal kawan ni kan, okay, saya pun macam nak cerita sikit. Sebab okay, macam saya to be honestly, saya memang jenis saya tak kisah tak ada pasangan sampai asalkan saya ada kawan. Faham tak? Saya jenis macam tak terhegeh-hegeh untuk nak cari girlfriend. Asalkan saya ada kawan yang sentiasa bersama dengan saya waktu saya susah, dengan waktu saya senang. Maksudnya kawan lah. Maksudnya kalau saya dengan Madam, walaupun yelah tak kisah lelaki perempuan, you adalah kawan. So saya macam tak kisah. So anda kata ditakdirkan saya ada partner time tu, saya masih mungkin akan, yelah kita kena balancekan benda tu lah kan. So bagi saya ni Madam, okay, benda tu memang sangatlah, apa yang Madam cakap tu memang benda tu relate lah kan. Dan sama-sama untuk jadi be less dependent tu pun saya dah belajar daripada dulu. Sebab saya rasa benda ni sebenarnya dia depends on siapa yang hargai kita. Betul. Macam mana pada awal tadi Madam cakap, kawan sekolah, kawan universiti, kawan waktu kita kawan sekolah, ada tak lagi keep in touch dengan kita. So saya nampak benda tu memang ada dan jadi kat hidup saya. Benda yang saya rasa, Madam tahu mouse moment. Mouse moment tu macam mana? Mouse moment tu macam mana? Okay, macam mana Madam tadi cakap, okay, mungkin saya macam orang kenal dekat dalam UiTM ni kan. So orang macam orang kata, okay, Imal ada kawan tu, Imal ada kawan ni, Imal ada kawan tu kan. Sebab saya macam go through dengan macam-macam. Tapi saya akan ada rasa satu moment tu di mana saya rasa macam I have nobody actually. Faham tak? Saya tak ada orang yang sebenarnya yang betul-betul rapat dengan saya. Faham tak? Yang macam anything at the first place. Jom pergi makan Mal. Contoh macam tu. Contoh. So mouse moment tu biasanya jadi kat saya waktu semester 1 degree dengan hujung semester 5. So sekarang masih berlaku ke? Sekarang tak ada kot, insyaAllah. Tak ada dah kot. Okay. So bagi saya benarnya sebab benda ni dia terjadi mouse moment selepas saya kehilangan saya punya kawan baik sendiri. So saya kehilangan kawan baik saya sendiri. Sebab tu saya rasa macam benda yang takut kehilangan kawan ni misalnya memang kita patut takut lah kan sebenarnya, sebab kita kena hargai benda tu. Kita kena bersedia. Betul. Kita kena sentiasa bersedia kita akan kehilangan dia. Betul. Okay. Betul benda tu. Kita kena sentiasa bersedia, sama ada kehilangan secara realiti ataupun kehilangan dalam dunia ni. Dia ada dua kan. Okey, maksud kata dia meninggal dunia ataupun dia dah ada jumpa circle yang baru. Jadi kita sebagai seorang sahabat ataupun kawan, kita kena lepaskan dia. Tapi bagus Imal tadi, kamu ada banyak circle kawan-kawan yang lain. Sebab apa kena ada macam tu? Supaya kamu tak akan rasa berkeseorangan. You ada kawan yang boleh kamu bawa untuk pergi makan, untuk kamu pergi kelas, dan kamu tak terikat dengan siapa-siapa. Itu yang paling bagus sebenarnya kepada mahasiswa dan mahasiswi. Okay? Sebab bila you terikat, kalau dia tak ada, kamu dah tak boleh nak menjadi diri kamu sendiri. So analoginya begini, kalau kamu nampak ada siswa ataupun siswi berjalan seorang-seorang, adakah dia tak ada kawan? Iman, dia mungkin ada kawan. Mungkin juga tak ada kawan kan. So bila dia jalan seorang-seorang tu, adakah tak normal?
Normal lah kan. Okay, so dia nampak kesian ke? Tak. Okay, alright. Kita kena faham, ada orang, okay, dia suka berjalan bersendirian sebab dia akan dapat energi daripada tu. Tenaga dia adalah dengan bersendirian. So, bila dia dengan kawan-kawan, tenaga dia habis. So, cara dia nak dapatkan balik tenaga dia adalah dia dengan berjalan keseorangan. So, dia akan tambah balik tenaga dia. So, kita tak boleh cakap, kau tak ada kawan lah jalan seorang-seorang. No. Memang ada orang yang macam tu. Betul. Basically benda tu sebenarnya normal. Normal. Kalau kita nampak kan, ada je student jalan kaki seorang-seorang pergi kelas. It's normal. Bukan tak ada kawan. Dia ada kawan. Tapi dia akan rasa macam dia lebih selesa, dia dapat balik tenaga dia tu semula. Sebab kita kan tahu kita punya personality tu tak sama. Macam contoh, kalau kita tengok Iman ni, Iman kalau kita tengok dia ni adalah orang yang extrovert. Extrovert dalam masa sama sebenarnya dia adalah ambivert. Why saya cakap you ambivert? Ada satu fasa kamu duduk seorang-seorang. Kamu tak perlukan orang lain. Sebab apa? Masa fasa kamu bersendirian tu, kamu akan rasa lebih bertenaga. Sebab kamu dah hold out dengan segalanya. Macamnya orang extrovert ni, dia memang nak kena bercakap banyak. Okay? Bila waktu malam, dia start letih. Dia rasa letih, dia rasa burn out sikit, dia rasa macam So, zero dia energy. punya tenaga dah habis. Betul. So, that's why dia akan mula start bersendirian. Bukan dia ada masalah mental, no. Dia bersendirian untuk dapatkan balik tenaga dia. Contoh kalau kamu tengok orang minum kopi dekat zoo seorang-seorang. Tak ada kawan ke? Tak. Dia nak dapatkan tenaga dia balik. Okay? So, kita kena tahu kita tu kategori yang macam mana. Okay? Dapat? Dapat Korang dapat Okay. So sebab benda ni macam sebab kita borakkan pasal medium, pasal kawan ni sebenarnya sangatlah general kan. Sangatlah terbuka sangat pasal kawan. Sebab yelah, saya ada kawan, medium ada kawan. So bila kita cakap ni, kita macam bila medium cakap tu saya macam flashback kan. So maksudnya bila before this, apa tindakan saya tu semua, benda tu do ke don'ts kan. So saya nampak lah benda tu. So sangatlah jelas. So saya harap pun you guys dapat something daripada segmen tadi kita borak tu kan. Okay. Sebab macam mana saya cakap tadi, saya jenis yang nak ada kawan. Nak ada kawan. Kalau tak ada pasangan tak apa, ada kawan. So saya rasa dapat medium untuk berbual dengan medium hari ni adalah salah satu nikmat bagi saya lah. Sebab saya dapat macam sebenarnya benda ni normal tak normal lah. Macam tu lah sebenarnya kan. Dia kalau tak ada kawan tu, kalau contohlah orang datang jumpa kita, dia tanya, saya tak ada kawan lah madam. Okey, kalau pelajar datang jumpa saya, okey, saya tanya, kalau dalam bilik kamu cakap dengan siapa? Ada roommate saya. Itulah kawan kamu. Cuma kawan tu kita tak boleh nak declare dia tu kawan yang 100% hak milik kita. Sementara kita boleh bercakap dengan tu, itu kawan. Tapi kita kena pilih pula kawan yang macam mana. Tak semua kawan tu yang kita boleh nyatakan semua masalah kita. Okey. Kita tengok balik kawan-kawan kita yang macam mana. Ada kawan yang kita boleh ceritakan everything A to Z pasal diri kita sebab kita percaya. Betul. Okey, ada kawan yang memang kita tak berani nak cerita. So, kawan yang macam mana yang Iman nak? Dia memahami saya. Okey. Dia memahami So, saya. bila kita nak cakap pasal kawan kan, kita pilih kawan yang macam mana sebenarnya? Adakah kawan tu personality dia sama dengan kita ataupun bercanggah? Pernah tak you all, kamu sendiri, Iman, cuba nak masuk dalam dunia kawan kamu tapi tak boleh? Aku tak boleh lah dengan dia. Aku rasa macam bila cakap dengan dia, aku rasa macam Tak masuk. Tak boleh connection dengan dia. So, bila kita tak boleh connection dengan dia, kita takkan rapat dengan dia. Betul. Dia hanyalah kawan, sekadar kawan saja. Macam contoh kawan dalam kelas kamu. Tak semua kamu rapat. Kamu akan boleh berconnection dengan dia, bercakap, bersembang. Boleh panjang sembangnya sebab kamu ada komunikasi tu, maksudnya masuk antara kamu tu. Link, orang panggil. Link. Ada link. Okey, ada orang tu, kita cakap sepatah, dia jawab sepatah. Lepas tu habis. Yeah.
Stop kat situ. Tapi saya kawan dengan dia. Betul, itu kawan. So maksudnya okay. definisi kawan ni sebenarnya banyak. Ya, betul. Macam mana kita melihat, okay, kawan yang macam mana. Macam saya cakap tadi lah, ada kawan kita boleh cerita A sampai to Z. Ada kawan tak, cukup sekadar untuk hiburan saja. Untuk study saja. Enough kat situ saja. Okay. Tapi bagi pandangan saya lah, you kawan lah dengan semua orang. Betul. Supaya semua orang. Kita ada tempat. Maksud kata, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita yang memulakan communication itu, kita dah dapat kawan. Tapi kalau kita tu seorang yang kera sumbang, tak bercakap dengan orang, kita akan dapat kawan. So, kamu akan mati kutu di situ. Okay? So, maksudnya dia kena ambil like opportunity dekat dalam universiti ni juga untuk betul. You guys buat dengan kawan. Buat kawan lah kan. So, tu join organisasi tu pun penting kan, madam kan? Betul. So, bila kita join organisation, kita dah ada communication dengan banyak level. So, macam you all yang ada ni kan. You all je fikir. You all akan berurusan dengan bahagian pengurusan. You all berurusan dengan Dr. Kamal. You all berurusan dengan rektor. You all tidak berada dalam lingkup you all sahaja. Je fikir sahaja. You all meluas. You all kenal saya. Tidak, saya tak kenal. Betul? So, dari segi itu, kita akan mengasah kita punya kematangan, cara soft skill kita bercakap, cara kita respect orang, cara kita beradab dengan orang. So, kat situ orang akan nampak kematangan kita. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan yang sama, maksud saya kata, kalau Imam fakulti apa? Pengurusan perniagaan. Dia degree? Degree. Degree. So, kalau kamu dengan kelas kamu sahaja, kamu punya tu tidak berkembang. Okey? Kamu tak tahu apa yang dibincangkan. Mungkin kamu hanya tahu pasal OM sahaja. Kamu tak tahu pasal sains. Kamu tak tahu pasal sukan. So, kalau kita luaskan skop kita punya kawan, so kita tu lebih sikit pada orang lain. So, macam kamu jugalah yang ada dekat sini. Kamu je fikir. Kamu tu antara level lebih pada orang lain berbanding student yang biasa. Sebab kamu bukan buat kerja sebagai student saja. Kamu buat kerja organisation. Kamu berhadapan dengan pengurusan. Kamu tahu bagaimana nak manage. Macam contoh sekarang kamu buat. Ini bukan kerja sebagai seorang student. Tapi kamu buat. So, kat situ adalah nilai tambah kamu sebagai seorang pelajar. Yang tak ada dalam bilik kuliah. Betul. Advantage kita panggil. Ya, betul. Okey, madam. Kita masuk pada situasi lah kan, memandangkan kita dalam universiti. So kita cuba untuk get into dengan situasi mahasiswa-mahasiswi yang sebenarnya macam tadi kita gerak secara berkumpulan, macam mana tadi kata 5 orang. So sebenarnya macam mana kita nak ada perasaan untuk kita nak rasa, biasanya nak hindarkan perasaan terasa apabila kita disisih. Mungkin kita gerak berlima. Madam pernah dengar tak macam trio never works? Trio never work maksudnya diorang bertiga. Mungkin akan pada akhirnya end up berdua sahaja. Itu biasa. Student banyak berlaku. Macam ni soalan saya adalah, macam ni kita sebenarnya nak hindarkan perasaan kecewa tu apabila kita tersisih. Especially kepada mungkin student-student intake akan datang ni yang tengok kan. Mungkin nanti tiba-tiba macam minggu pertama, kedua, ketiga diorang masih bersama. Tiba-tiba dah kenal sikit, tiba-tiba you kena tersisih dengan kawan-kawan you. Macam mana tu, madam? Okay, alright. So, kepada mahasiswa yang akan masuk nanti, okay, alright. Saya sering bercakap dan kupaskan isu ini. Okay. Kamu nak terasa, boleh. Tapi jangan lama-lama. Okay. That's why saya kata berkawan tu bukan meletakkan 100% kepercayaan, kasih sayang, okay, apa lagi, segala-galanya kepada orang itu. Simpan sikit untuk diri sendiri. Sebab kata once you jatuh terduduk, you kecewa yang teramat sangat. Betul. Simpan sikit untuk diri sendiri. Bukannya bagi 100%. Okay, kalau sayang kat dia, bagi 100% no. Simpan sikit untuk diri sendiri dan percaya you all dekat sini hanyalah beberapa semester sahaja. Lepas tu you all akan berdikari, bergerak sendiri dan tidak akan bersama lagi. Okay. Jadi, terasa boleh tapi jangan lama-lama. Kalau terasa tu normal.
Normalnya kalau kita rasa terasa, kecewa, okay. Tapi you dah start kena cari circle yang baru, yang boleh menerima kita seadanya. Bukan kita yang kejar dia, tapi endingnya dia yang kejar kita. Madam. Madam rasa macam Madam kata terasa lama-lama kan. Normal tak kalau kita terasa, kita sebenarnya terasa tu mungkin ni sedikit ego lah kan. Contohnya saya gaduh dengan Madam. Gaduh Kita gaduh dengan Madam. Tapi Madam yang salah. Okay. Lepas tu Saya minta maaf. Madam tak minta maaf. Saya diamkan diri. Aha. Saya silent treatment. Madam tahu kan? Silent treatment. Saya silent treatment Madam. And then saya sebenarnya okay, open untuk berbaik. Tapi saya nak tunggu Madam minta maaf kat saya dulu. Kau jangan harap memang aku tak akan minta maaf. Ya, itu adalah perkataan yang akan keluar kepada mangsa dan pemangsa. Okay? Kamu jangan harap untuk dia minta maaf dengan kamu. Itu lebih kepada ego. Kamu tak akan jumpa. Dia tidak akan memohon maaf walaupun itu kesalahan dia. Alah, macam tu. Tapi kan Madam, macam tapi kalau ada ke betul ke macam orang cakap like macam the right one akan datang kembali? Dia akan datang kembali, tapi dalam situasi yang berbeza. Maksudnya parutnya masih ada. Dapat tu? Dia boleh baik, tapi parut tu masih ada walaupun dia dah baik. Walaupun mereka cuba untuk fix, untuk macam Dia tak akan jadi kepada normal balik. Tidak. Dah banyak dah saya jumpa. Memang tidak akan jadi. Tipulah kata akan berbaik semula seperti asal. No, tidak akan ada. Sebab manusia fitrahnya kalau dia terasa, dia cakap maaf dekat sini. Dekat sini tak. Sini tak. Sini tak. Dia ada parut dia. Ada bekas lagi. Nampak lagi. Walaupun kamu letak apa, derma ke, kamu buat plastik surgery ke, memang akan ada juga. Akan ada kesan Akan dia. ada kesan ni. Dia akan memikir balik. Sebab dia trigger balik, dia akan terkenang, teringat balik apa yang berlaku. That's why dia akan start saya kawan dengan dia, tapi kawan biasa saja. Sakit kan Madam? Sakit. Dia tak akan buka balik cerita lama. Sakit. So pada siapa yang mengalaminya yang akan tahu. Betul. So kalau you ada berpecah, you all boleh berkawan balik semula, tapi tidak seperti dulu. Spark dia dah tak ada. Tak ada, spark dah tak ada. No spark. Dia ada geseran lagi. Tak ada. Dia ada geseran. Tak ada geseran. Dia dah tak ada, macam mana apa, kemanisan tu dah tak ada. Dia tak macam dulu. Kamu kan takkan dapat lah. Tapi kebiasaannya, lelaki tak kot perempuan. Sebab perempuan dia lebih emotional. Lelaki ni dia lantak lah, tak kisah. Chill je. Okay. Tapi ada juga kot. Ada, tapi yang lelaki yang macam mana tu? Tapi macam mana? Cuba komen ni. Cuba komen. Tapi mostly pada perempuan lah. Kita nampak perempuan gaduh. Sebab kalau kan waktu saya sekolah dulu, ada yang gaduh. Ya Allah, sampai sekarang saya rasa dia orang tak bertegur lagi. Diorang gaduh teruk. Padahal diorang dulu macam diorang pair lah. Sebab diorang sama-sama tinggi, sama-sama cantik, sama-sama famous dekat sekolah kan. Lepas tu bila ada, saya tak tahu, saya tak clear pasal apa yang diorang gaduh. Tapi sampai sekarang diorang dah tak berkawan. Tapi saya rasa itulah decision yang terbaik untuk diorang. Sebab diorang mungkin diorang akan berjumpa, cuma macam mana saya cakap, just touch and go saja. Kalau mungkin berjumpa di mana-mana, say hi. Say hi saja. Tapi diorang tak akan tak sama dah macam dulu. Okay, Madam, untuk segmen yang ketiga ni kan, sebenarnya kita dah masuk segmen ketiga sebab kita macam kita jam daripada tadi kehilangan kawan, and then kita cakap pasal perasaan sikit, and then kita get into pula dari situasi untuk universiti kan. So bagi perasaan Madam, bagi perasaan Madam, bagi pendapat Madam, okay, untuk rasa kecewa ni normal ke kalau tiba-tiba normal ataupun tidak kita rasa kecewa kalau kalaulah kita tak rasa kecewa kalau persahabatan tu berubah. Adakah kita ni macam tadi kan saya tanya macam Ali kan, Abu tak rasa macam Ali kan. Tiba-tiba Ali ni macam tak kisah pun pasal Abu pun macam tak kisah pasal Ali. Adakah itu sebuah persahabatan ataupun tidak? Dia macam mana macam saya cakap tadi tu lah. Kalau
kawan ni just kawan saja. Kalau persahabatan ni everything kita nak cerita dekat dia. Sakit kita, kehidupan kita, itulah sahabat. Susah dan senang. Susah dan senang. Tapi kalau kawan, touch and go je. Touch and go. Waktu ketika itu di zaman universiti, situ saja. Habis-habis. Tapi kalau sahabat ni, kebiasaannya kita akan rapat dengan sahabat kita yang masa kita kecil lagi. Okay. Jadi kalau Iman tanya tadi apa, normal ke tak? Normal perasaan ke tak? Perasaan kecewa. Tiba-tiba saya macam tak ada perasaan kecewa. Tak ada perasaan kecewa. Tak ada perasaan kecewa. Maksudnya sayang kamu dah hilang. Maksudnya Kamu dah tak anggap dia tu penting bagi kamu. Sekadarnya kawan sahaja. walaupun at first kita tak ada rasa apa. Maksudnya maksudnya kita adalah kategori touch and go. Ya. Alah, kita dah rasa macam touch and go. Cukup lah. Dia sekadar kawan sahaja. Kita kawan kat sini je lah. Okay, faham lah. Maksudnya benda ni sebenarnya kan audience kat luar, sebenarnya saya belajar benda ni, faham tak? Maksudnya kita belajar daripada segi emosi macam mana Madam terangkan. Sebab yelah, Madam counselor kan. Berapa tahun tadi Madam counselor? Saya 11 tahun dekat 11 tahun. YKM Jengke. Masuk 2000? Saya masuk 2014. Saya baru darjah 4 Madam. Darjah 4 Saya baru darjah 4 Madam. Darjah 4 Ya. Tapi bagus. Sebab apa? Kalau you all tahu dan belajar pasal psikologi, dark psikologi, so you all akan tahu macam mana manusia itu berubah-ubah. Okey, berdasarkan keunikan masing-masing. Sebab manusia tu unik. Jadi kita tak boleh nak cakap kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Tak, sebab kita tak sama. Betul, saya faham. Okey. So kawan ni bagi saya sekadarnya lah. Tapi sekadarnya orang yang boleh kita buat kawan adalah orang yang paling signifikan dengan kita. Mungkin husband kita, wife kita boleh jadi kawan kita. Sebab yang itu yang duduk dengan kita dan tahu perangai kita yang sebenar. Okey, yang ada hanya nampak di sini saja. Habis belajar habis. Okey, habis broadcast ni habis. Yelah, habis. Tak ada Sampai apa-apa. sampai situ Sampai je. sini saja. Okey. Dan Kawan. kita nak mengelak yang perasaan sakit hati itulah. Terasa hati. Sebab apa kita ada rasa kecewa, sakit hati? Sebab kita terlalu sayang orang tu. Sampai kita tak boleh orang tu buat mistake sikit pun. Sebab sayang terlampau-lampau. Okay, Madam. Sebelum kita nak go through macam-macam lagi, sebenarnya saya nak tanya dengan Madam ni. Madam kena get ready, Madam kena be prepared sebab bukan selalu sebenarnya susah untuk dapatkan Madam Anita ni untuk bersama-sama dengan kita. Okay. So sebelum tu kita rehat dulu seketika. So kita kembali lagi dekat dalam podcast Cerita Kita. Stay tuned. Okey, kita kembali lagi kepada segmen yang seterusnya. Okey, saya sebenarnya dah tak sabar dah kita nak borak lagi dengan Madam Anita. Betul tak, Madam? Betul, saya pun tak sabar nak habiskannya. Tak sabar nak habiskan. So, kita ada beberapa lagi soalan untuk kita nak mengumpas sama-sama. Sebab tu Madam boleh get ready lah untuk kita baik. ni. Okey, Madam, tadi kita dah cakap macam pasal hubungan yang banyak kita mention pasal hubungan yang toxic kan. Macam mengawal lah, lepas tu dependent something lah kan. Madam dah mention, so kalau korang tiba-tiba macam lupa, korang boleh tekan ke belakang balik kan. Madam tekan ke belakang balik. So Madam, boleh tak Madam bagi contoh dekat kami dan audience-audience kat luar sana, apa contoh-contoh hubungan persahabatan yang sihat? Mungkin ada di antara kami tim-tim production ni ke ataupun di luar sana boleh identify terus persahabatan aku dengan dia ni sebenarnya sihat ke tak sihat? Ada tak, Madam? Okey, baik. Bagus soalan tu sebab kita boleh beza antara kawan dan sahabat. Okey, tadi kita dah bercakap pasal kawan, kita dah ke apa soalan yang seterusnya. Apakah awak cakap apa persahabatan yang sihat, yang positif? Okey. Yang pertamanya, kalau sahabat ni, kalau kita kenal pastilah ya, Man. Kita bagi dekat dia, dia bagi kat kita. Okey. Kita nak kita rasa dia sentiasa ada dengan kita bila kita susah ataupun senang. Okey, alright. Dan persahabatan yang positif ni dia sentiasa menggalakkan kita. Okey, contoh kita berada dalam satu titik yang paling terendah dalam kehidupan kita ni, tapi dia sentiasa ada bagi semangat kat kita. Okey. And then contoh situasi kalau kita tak ada duit. Okey, kita tak ada duit. Kalau kita minta dekat kawan-kawan yang lain,
agak-agak berapa je orang bagi kat kita? Kalau Iman, kawan-kawan yang kita rasa kalau kita susah, kita minta tolong dengan dia. Kalau bukan kawan baik kita lah kan. Mungkin dia kata macam, kau nak pinjam berapa? Kau nak pinjam berapa? Nanti pulang nanti bayar balik. Aku pun nak pakai gak. Okay. So, bezanya. Tapi kalau sahabat yang positif ni, jiwa dan raga dia akan bagi. Maksud kata, kalau dia ada banyak tu lah dia akan bagi. Kalau dia makan itulah makanan dia. Kalau contoh kehidupan lifestyle dekat kampus kan, kalau kawan kita tu ada Maggi tu yang dia bagi. Walaupun Maggi tu adalah Maggi yang terakhir untuk dia. Tapi dia sanggup berkorban untuk kita. Itu sahabat yang baik. And then kalau kita berjaya, dia seronok. Okay? Dia tetap akan seronok. Bukan dia akan dengki dengan kita. Okay? And then kalau nak berjaya bersama-sama. Itu sahabat yang baik lah. Tapi kalau sahabat yang sebaliknya lah. Kalau kita jatuh terduduk, dia akan gembira. Dia akan seronok. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak ada rasa apa-apa. Tak ada, kau sakit. Oh, sakit. Okay. Kalau sahabat yang baik ni, kita sakit, dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan hantar kita. Okay. Contohlah, analogi yang saya bagi. Kalau kamulah seorang sahabat yang baik, bila time birthday kamu, ada tak orang sambut? Okay. Kita tak minta pun disambut untuk kita. Tiba-tiba ada. So, dia maksudnya, kita ni adalah watak penting dalam kehidupan dia. Ada list nama orang-orang penting. Dia macam tunjuk cara dia menghargai. Ya, betul. Kita minta pun, kita pun tak nak. Tapi ada je kejutan-kejutan yang dia buat kat kita. Sebab apa? Dia menganggap kita ni seorang yang sangat special untuk dia. That's why lah itu sahabat yang baik. And then persahabatan yang baik macam saya cakap tadi tu, kita sama-sama memberi. Bukan kita je yang kejar dia, kita yang bagi. Kita, kalau boleh kita je yang korban. Tapi kalau sahabat yang baik, dia sama-sama. Kalau contoh kita dah tolong dia, dia akan tolong kita. Mungkin dalam episod yang lain, kita tak tahu. Daripada macam segi lain kan. Ya, betul. Segi lain. Tapi dia, at least dia cuba. Dia cuba bukan dia bagi, dia biar tengok je. Kalau kita susah, dia tak rasa. Mungkin macam kalau kita rasa kalau macam kawan baik ni, dia akan letak diri kita dalam kasut dia juga, faham tak? Macam engkau susah, aku akan rasa susah sekali. Engkau senang, aku akan rasa senang sekali. Dia tak akan biarkan. Walaupun mulut dia kata dia marah kat kita. Macam Iman cerita tadi kan. Walaupun dia marah, dia tak suka kita, tapi dia tetap ambil tahu pasal kita. Sebab apa? Sebab dia masih ada hati dekat kita. Maksudnya dia masih simpan kita tu sebagai seorang sahabat dia, kawan dia. That's why dia tak akan biarkan. Kalau contoh kita berada dalam kesusahan, ditinggalkan ke, dia still ada. Walaupun dia bukanlah macam dia tunjukkan sangat, tak. Tapi sebenarnya dia mengambil berat pasal kita. Ambil tahu, tanya orang lain. Walaupun kita tak sedar apa benda tu. Okay, dapat? Kadang kita tak rasa pun benda tu kan. Kita rasa macam, dia ni mesti dia ni tak sayang aku ni. Dia ni tak rasa pun aku ni macam kawan baik dia. Padahal dia kat belakang-belakang, dia ambil tahu, dia ambil tanya. Berat. Sebenarnya benda tu pun dia jadi juga kat saya dulu madam. Saya ingat kan dia tak rasa, saya tak anggap macam mana saya anggap dia awal-awal dulu kan. Tapi rupa-rupanya dia di belakang-belakang dia tanya dengan entity yang tadi saya mention tadi tu. Siapa yang kawan baik dengan Awish ni, siapa yang macam ni. So dia nak tahu siapa kawan saya dekat universiti ni macam mana. Walaupun dia tak tanya directly kat saya. So kat situ nampak dia sahabat yang baik sebenarnya. Bukannya pinggirkan kita, lepaskan kita terkontang-kanting, tak. Dan yang paling kita rasa macam terharu sangat, kita tak rasa dia tu sahabat baik sebenarnya pada awalnya. Tapi bila benda yang dia buat dekat kita tu, baru kita tersedar. Inilah kawan sebenarnya. Maknanya bila time kita susah, dia datang menghulurkan bantuan. Tetapi orang yang kita anggap betul-betul baik tu tidak sebaliknya. Hanya orang lain yang datang. Itu macam mana kita nak kira? Itulah sahabat yang baik. Contohlah kan, saya nak tolong-tolong Iman kan, tapi Iman tak tolong pun saya. Tiba-tiba ada orang lain yang datang. Maksud saya? Orang lain yang kita tak sangka. Sebenarnya dia lah kawan baik kita. Dia lah kawan baik kita. Okay? Orang yang betul-betul hari-hari dengan kita tu
Belum tentu. Kawan baik kita. Ya. Madam, ada juga yang cakap kan, maksudnya bila kita tahu macam quote-quote kan of the day, sebenarnya orang yang tepat ni adalah orang yang perasan kita ni okey ataupun tidak. Kadang kan kita tak tunjuk pun kita ni tak okey kan. Kita macam kadang macam something like went off sedikit and then kita cuba untuk cover, tapi dia tahu kita ni sebenarnya macam kau sebenarnya tak okey kan. Kau sebenarnya tak okey ni, kau sebenarnya ada something, cuba kau cerita kat aku. Tu pun salah satu ciri-ciri kawan baik Ya, kan. betul. So kalau orang-orang yang macam tu, dia ada, Allah tu bagi kelebihan, dia punya intuisi, gerak hati. Gerak hati. Dia gerak hati. Tengok je dia tahu dah tak okey ni. Tak okey. Mesti ada something. Walaupun dia bukannya orang yang berjumpa kita hari-hari. Dia tengok kita pun kita dah tahu dah, kamu tak okey ni. Nak cerita apa-apa ke? Ada cerita apa-apa ke, pada masalah ke. So tidak semestinya orang yang setiap hari dengan kita tu adalah orang yang, orang cakap apa, orang yang betul-betul perlu ada dalam hidup kita. Maksud saya kata macam tu lah. Mungkin ada kehadiran sosok lain Sebenarnya yang datang, orang ni rupanya. Contoh, kita tak jumpa sangat dengan dia. Contohlah macam saya kan duduk dekat unit kaunseling, ada 3 orang je. Rupanya saya ada orang lain yang saya rasa dengan dia ni okey. Walaupun jarang jumpa. Tapi dia adalah sahabat. Maksud kata mungkin department lain ke, yang bukan seusia dengan saya, yang lebih senior. Tapi bila kita duduk dengan dia, kita rasa okey. Dia lah tempat untuk kita meluah. Walaupun kita jarang-jarang jumpa. Dan orang-orang yang macam tu yang tiba-tiba surprisekan kita dengan kejutan-kejutan yang kita tak sangka. Yang sentiasa tanya khabar, yang ambil berat. Contohlah yang saya bagikan. Saya patah kaki hari tu kan. Betul. Kan jumpa Iman kan. Ya, was madam. Saya tak sangka orang yang saya tak rapat sangat, dia datang rumah saya, ambil berat kat saya. Benda kita tak expect. Yang kita tak expect. So itulah orang-orang yang saya rasa yang bagus sebenarnya. Dia datang. Walaupun saya kawan dengan dia, saya kata kawan lah. Tapi kita bukannya kawan yang setiap hari dengan dia. Kita akan jumpa, say hi, bye-bye macam tu. Tapi bila berlakunya tragedi tu, kita boleh tengok, ini yang kawan yang Kawan yang sebenar. Kawan yang sebenar. Like very very caring. Walaupun kita tak rapat sangat pun dengan dia, tapi setiap kali berjumpa tu adalah kita hai dengan dia, sembang-sembang. Bukan hari-hari, tapi bila tragedi itu berlaku, macam Iman kata tu, tragedi itu berlaku, baru kita sedar, orang ini punya. Okay. So madam pun dah bagi tahu kita. So mungkin korang pun dah boleh start macam identify lah kan. Korang punya persahabatan ni basically macam mana? So macam mana korang punya kan. Sebab dekat dalam ni korang kalau nak tahu, dalam set ni pun sekarang yang tim-tim production pun tengah dengar fokus apa yang madam mungkin bercerita. ada yang terkesan di hati masing-masing. Betul, sebab saya daripada tadi madam cucuk saya. Sampai terkeluar dah isu sebenar. Sebenarnya ada isu sebenar tu taklah. Okay, so madam, okay, kita dah macam dah go through sebenarnya. Sebenarnya kalau kita nak cakap pasal kawan ni, kita nak cakap pasal apa-apalah kan berkaitan dengan kehidupan panjang, takkan habis lah kan. Tapi sebenarnya madam dah point out beberapa perkara macam cara kita nak apa makna kawan daripada awal tadi lah kan. So saya nak dengar pula daripada madam sendiri. Macam mana kita nak menguruskan emosi. Emosi ni kita dah masuk dia berkaitan dengan emosi. Sebab mungkin student-student kat luar sana pun dia bila kehilangan something, rasa tersisih, kecewa, terasa tu semua bermain dengan emosi, betul. So macam mana ni madam kita nak nak macam mana menguruskan rasa emosi apabila kehilangan kawan ataupun apa-apa yang terjadi dalam persahabatan. Macam mana madam? Boleh bagi tips-tips tak? Saya nak take note sekarang. Okay, alright. Mungkin ramai yang di luar sana ataupun yang kat dalam ni berhadapan dengan situasi inilah. Okay. Yang pertamanya, bila dilema ini berlaku ya Iman, okay, kamu akan ada masalah dengan kawan. Yang pertamanya, kalau kamu dah kejar dia, dah bagi sebarang effort dah dekat dia, macam-macam cara dah kamu buat tapi tidak dihargai, yang pertamanya stop sampai situ. Okey, stop sampai situ. Okey, dan jangan toleh ke belakang lagi dah. Okey, you kena stand untuk diri sendiri je. Hargai diri sendiri dulu. Okey,
Sebab bila kamu terus mengejar dia, you bagi effort macam-macam effort dekat dia, cuba tackle dia, akhirnya dia merosakkan diri kamu sendiri. Kamu akan sentiasa kecewa. Sebab ada rejection. Okay? Hargai diri kita dulu. Okay? And then yang kedua, tadi kita dah cakap, kita kena start untuk melepaskan dia. Okay? Biarlah dia dengan circle baru dia. Kalau itu yang membuatkan dia rasa lebih bahagia, kita lepaskan dia. Supaya apa? Supaya kita akan rasa lega. Okay? Kalau kita sentiasa, orang cakap apa? Sentiasa beremosi, bersedih, efeknya kita akan start stress, depressed, okay? Murung lah kan. Murung. Itu yang kita tak nak. Kita lepaskan dia. Anda yang ketiga, you all dah boleh start cari circle yang baru. Okay? Cari orang yang hargai kamu. Okay? Bukan orang yang sakiti kamu. Kamu kena keluar daripada zone itu. Keluar. Cari seseorang yang lain yang kamu rasa boleh bina balik semangat kamu. Okay? Lepaskan kawan kamu tu, bukannya kamu lepaskan, kamu geram dekat dia, nak buat dia ke, tak. Kamu lepaskan dia dengan rasa kasih sayang. Lepaskan dia, biarlah dia dengan circle baru. Dan yang keempat betul? Keempat dah. Stop untuk ambil tahu. Payah yang tu payah, Kenapa kita kena stop untuk ambil tahu? Okay? Kalau kita sentiasa ambil tahu, kita akan start terasa hati. Terasa hati. Okay, stop untuk tengok media sosial dia. Okay, apa yang dia buat. Kalau nak hide boleh, nak hide ke, boleh. nak Sebab block apa? ke. Sebab kita menjaga hati kita. Dan dia bukan satu kesalahan kerana kita, orang cakap apa, cuba untuk selamatkan diri kita. Dari segi emosi tu makin teruk, baiklah kita tidak ambil tahu. Betul. Kalau kita ambil tahu, kita akan rasa murung, stres, rasa tak seronok, rasa macam diabaikan. Rasa macam kau ni happy je, hidup tak ada aku. Rasa macam tu, macam benda tu macam bermain dalam fikiran betul. kita. Kita tengok dia pergi makan, dia enjoy dengan circle dia yang baru, kita pun rasa macam tersisih. Ada, kita jangan ambil tahu. Kalau boleh block je. Set boundaries. Ya, kena set boundaries. Kita dah start setkan benda tu, carilah circle yang baru. Cari benda baru. Contoh, macam kamu JPK, kamu dah start sibukkan diri, betul? Otak dia dah tak ada nak fikir dah benda lain. Banyak lagi benda lain yang kamu nak fikir. Okay, kalau berlaku macam ni lah. Tapi kepada mahasiswa dan mahasiswi di luar sana, nasihat saya, simpanlah rasa kasih dan sayang itu untuk diri sendiri. Jangan bagi 100%. Okay, sebab bila rasa kecewa itu, kecewa yang teramat sangat. Tidak ada orang boleh selesaikan melainkan diri kita sendiri. Okay? Itulah. Faham. Sebab media bagi yang tadi tips tu termasuk sekali dengan untuk orang yang sekarang tengah ada konflik persahabatan jugalah. Ya, betul. Itu benda tu yang sama. So you guys kalau ada like currently having trouble with your best friend or something, korang boleh lah apply apa, macam go through balik apa yang Madam cakap ni. Benda ni betul ataupun tidak. Something like some kind of like macam Madam kata hargai diri tu sangatlah penting. Betul. Saya rasa benda tu sangatlah penting. Bila saya dengar, andailah saya boleh flashback balik bawa Madam ni ke zaman saya dahulu kala, mesti saya mungkin macam ni, kita punya point of view saya dah matang kata betul kan. Kadang-kadang Iman, benda yang berlaku dalam kehidupan kita ni, Allah tu nak bagi supaya kita rasa dan kita akan jadi lebih matang. Betul. Bukan saja-saja dia bagi. Dia bagi tu supaya lepas ni kalau berlaku lagi, kita tahu dah apa yang kita nak buat. Betul. Betul. Benda tu lah sangatlah betul. Sebab kalau lah benda tu tak jadi, dia takkan jadi, saya sendiri takkan nampak ataupun orang takkan nampak apa consequences dia, what will happen sebenarnya. Sebab benda kalau you dah going through that fasa, you baru tahu sebenarnya bila jadi lagi benda tu apa you nak kena buat. Takkan you nak bawa, nak drag lagi sebab-sebab yang dulu tu ke sini. So you tahu dah kalau ego tu merupakan macam ni punca
apa keruntuhannya sesuatu perkara tu jadi kurangkanlah Ya, ego. betul. Sebab apa? Sakit tu sakit yang teramat sangat. Sangat teramat. Kalau boleh habis sakit tu kita tak nak sakit yang 2-3 kali lagi sakit. Betul. Cukuplah sekadar itu, dan pengalaman itu mendewasakan kita. Kita boleh adapt dengan apa-apa situasi yang berlaku. Dan dia mendewasakan, Ya, mendewasakan. Okay, madam. Okay. Boleh tak kalau madam bagi pesanan dekat semualah, masuk dalam ke untuk audiens ke, apa pesanan berkaitan dengan hubungan persahabatan ni, kawan ni. Last, kita minta last lah dekat medium untuk share pesanan kepada kita semua untuk kita dalami apa yang medium cakap. Mungkin jadi ayat-ayat medium ni boleh menjadi salah satu titik permulaan untuk diorang buka mata ke, kita tak tahu. So ada apa-apa pesanan medium terhadap? Okey, pesanan saya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang dekat luar sana, tak salah untuk ada kawan baik, dan mulakanlah persahabatan tu persahabatan yang baik. Cuma nasihat saya kepada kamu semua, carilah kawan yang sama membina kamu. Carilah kawan yang saling, orang cakap apa, saling bagi dorongan kepada kamu. Dan kalau boleh janganlah fokus kepada satu kawan. Macam saya cakap tadi, banyakkan kawan, luaskan kawan kamu supaya kamu bila ada masalah ada tempat lain yang kamu boleh pergi. Bukannya stage pada satu kawan. Kerana apa? Bila kehilangannya satu kawan, kamu dah tak ada tempat lain untuk kamu bergantung. Jadi alam universiti adalah alam yang terbaik untuk kamu kenal siapa kawan dan siapa lawan kamu. Kalau kawan itu adalah orang yang positif, maka positiflah kamu. Tapi kalau kawan itu negatif, yang membawa kemudaratan kepada kamu, maka berakhirlah hidup kamu pada ketika itu. Setiap apa yang berlaku sepanjang kamu di universiti adalah satu pengalaman yang indah untuk mendewasakan kamu bila masuk ke alam yang satu lagi, iaitu alam pekerjaan, di mana di situ lagi banyak cabaran dan dugaan yang kamu kena hadapi. Bila once kamu dah boleh atasi masa di universiti dengan masalah yang simple itu kawan, masalah-masalah lain kamu boleh handle. Sekian daripada saya lah. So okay, medium pun pesanan dah bagi. So medium sebelum kita nak tutup lah kan untuk episod kali ni, medium ada apa-apa lagi ke nak tanya ke, nak apa tanya ke? Iman lah. Saya nak tanya Iman lah, sebab Iman dah banyak tanya saya lah kan. Okey, kita dah bercerita daripada awal sampai akhir. Okey, Iman pun ada sedikit sebanyak mencerita pasal pengalaman Iman sendirilah kan. Betul. So daripada pengalaman Iman sendiri dengan apa yang berlaku pada Iman, apakah benda yang Iman belajar daripada kawan itu sendiri? Okay, mungkin kita boleh cerita ke dia, mungkin orang macam Imal ni kenapa, MBS kenapa lah kan. So ni the real case ya. Kita bincang di luar set tadi. Okay, so sebenarnya okay, bila kita cakap pasal kawan ni, okay, so basically saya saya sebenarnya pernah berlaku pada zaman saya ada satu kawan baik. So kawan baik saya ni daripada zaman sekolah sampailah saya masuk belajar. So saya ni dengan dia ibaratkan isi dan kuku, cincin dan permata. So kalau ada Imal, situlah ada dia. Kalau ada dia, situlah ada tu. So nak jadikan cerita, mungkin takdir dah tertulis, kawan ni tak lama. So mungkin kita orang punya persahabatan tu berpisah bukan disebabkan bergaduh, bukan disebabkan apa-apa isu, tapi dia berpisah disebabkan kematian. Okay. So tapi benda yang menyakitkan ataupun time tu lah menyesalkan ataupun dia still ada di dalam ingatan, di mana saya waktu pemergian dia tu, saya dengan dia dalam keadaan yang tak nice lah. Tak nice. Sebenarnya time tu tengah bukanlah renggang, tapi tak macam dulu. Maksudnya dia buat hal dia, saya buat hal dia. So
Sebelum tu kita orang macam dalam macam 2 bulan like macam tak bercakap apa semua, just view story each other semua. Okay. And then sebelum dia nak pergi like macam 7 hari ke 6 hari sebelum nak pergi tu ada berjumpa. Okay, ada berjumpa sebab kami masing-masing pun main bola tampar juga kan. So bila berjumpa tu kami just jumpa sekadar selisih saja, tak bercakap. Tapi benda tu bukanlah, kita dah memaafkan sama sendiri dah memaafkan dah. Cumanya mungkin targetnya lah kita relax dulu, chill dulu, sebab adalah something happen. So nak jadikan cerita, dia terlibat dalam satu kemalangan. So dalam terlibat dalam satu kemalangan ni, dia meragut nyawa dia lah. So dalam keadaan yang dia meragutkan nyawa dia tu adalah dalam saya dengan dia tak dapat nak say like any last word kepada dia. Even though dia pergi tu dalam keadaan yang sangat saya tak boleh, saya rasa macam saya tak boleh terima lah tu. Sebab saya dengan dia tengah, yelah at least bagilah cakap apa-apa kan. Sebab yelah 2 bulan madam, 2 bulan tak jumpa 2 bulan tak bercakap apa-apa. Yelah sebab dia pun time tu tengah belajar kan. Saya pun tengah belajar. So kehilangan dia ni, macam mana tanya tadi, apa yang bagi saya pengajaran adalah satunya adalah saya mungkin ego. Ego, keras kepala tu. Saya rasa benda ego ni adalah sebenarnya dia adalah pemusnah pada semua benda. Sebenarnya you rasa macam you dalam kepala otak ni rasa macam tak nak biar dia ke, tak nak lah, biarlah benda ni jadi berlarutan dan semua. Sampai bila aku nak macam ni kan. Kadang-kadang pemikiran tu sebab ego kan. End up ego ni yang membunuh sebenarnya. Ego ni yang sebenarnya bagi, and benda tu rasa saya menyesal. So benda daripada sini, kalau nak cerita pasal cerita saya, pengalaman saya panjang medium. So at least saya bagi audience tahu macam mana apa semua. So apa yang saya belajar adalah, saya rasa saya kena buang perasaan ego tu daripada diri saya, dan keras kepala tu, perasaan selfish tu kena buang. So kalau ada apa-apa konflik, tak kisahlah bersama kawan ke, keluarga ke, pasangan ke, apa-apa sekalipun, cuba sedaya upaya untuk selesaikan. Sebab kita tak tahu dia ni adakah esok hari last dia ke, adakah dah berapa minggu lagi dia akan pergi ke kan, berapa hari lagi akan pergi ke, adakah hari ni last jumpa dia ke. Kita tak tahu benda tu. Sebab yelah waktu saya kena tu, saya tak tahu yang dia akan pergi situ. Dan sebenarnya benda tu adalah benda yang saya tak expect akan berlaku madam. Faham tak? Sebab yelah macam saya cakap tadi dengan madam, saya jenis yang saya memang holding on kawan. Okay, sebab saya memang kalau dapat satu kawan tu, okay, saya tak kisah dah, saya tak ada pasangan ke benda, tak apa, asalkan ada kawan. Walaupun kawan saya ada pasangan, faham tak? Sebab asalkan saya ada tempat untuk bercerita pun semua. So bila hilang macam benda tu, saya rasa macam totally hilang tempat untuk bercerita, hilang tempat untuk mengadu, hilang tempat untuk nak mengajar. Sebab kawan arwah kawan baik saya ni, dia adalah transport driver saya. Faham tak? Saya nak pergi ke mana, mesti ada dia. Saya nak pergi apa-apa, mesti ada dia. Faham tak? So even though kalau orang nak ajak kami nak pergi mana-mana pun, macam nak pergi sungai ke, cuba tanya Imal dulu. Kalau macam orang ajak saya pun, saya akan tanya, cuba tanya ni dulu. Macam tu. So bila hilang tu, saya macam tersentak sekejap untuk menerima benda tu. Macam mana tadi kan, berapa lama saya nak terima kan. Lama juga, tapi alhamdulillah saya overcome benda tu slow daripada ambil kawan daripada circle sini, kawan daripada circle situ, kawan daripada circle situ. Cuma bila sampai waktu malam tu, dia jadi mouse moment lah, dia teringat balik lah kan. Sebab yelah, bila kita dah having like a very long day kan, kita nak cerita dengan siapa kan. Kita nak cerita dengan siapa, kawan kan. Sebab tu macam dia cakap tadi, kawan ni ada susah dan senang. Sebenarnya saya ada kawan susah dan senang saya suatu ketika dulu. So bila kehilangan dia ni, saya rasa macam saya tak ada siapa-apa pengganti pun. Saya tak ada kawan baik lain, tak ada lagi. So tapi dalam hati saya rasa masih terpahat nama dia sebagai kawan baik saya. Saya rasa, saya tahulah sebab saya rasa bila saya going through dengan medium tadi, ada somehow saya identify diri saya sebagai toxic sendiri. Tapi dalam sama, saya tahulah saya ni adalah kawan yang baik ataupun tidak. Tapi sentiasa diingatan. Sebab bila Madam mention tadi pasal buat birthday surprise apa benda semua tu, benda saya buat dekat dia, having something like surprise benda semua lah kan.
So saya ada mungkin ada trait saya toxic, ada trait saya yang tu. Tapi nak katakan kawan baik tu di mata saya cuma saya pandang dia sahaja. Setakat ini. Setakat ini saya rasa sampai bila-bila sebab yelah saya suka, saya lahir pada 19, tanggal 19. Saya suka nombor 19. Jersey saya pun kalau jersey apa-apa 19. Dan saya kehilangan orang yang saya perlukan 19 pada umur 19. So kamu akan trigger dengan nombor 19 tak? Ya, sebenarnya banyak kami punya persamaan, madam. Macam kita punya birthday Disember lebih kurang 5 hari saja panggilan. Tapi madam, lepas saya kehilangan dia, Allah gantikan dengan keluarga dia. Wow, amazing Sebab waktu dia accident tu saya berpusu-pusu cari nombor telefon family dia. Saya cakap mana nak dapat family, saya nak tahu update kan. Tapi lepas dah habis settle semua benda tu, family dia cari saya satu. So maknanya dia dapat kalau dalam kategori family tu dia dapat anak yang baru lah. Dan family dia pun panggil saya dalam family saya panggil orang panggil saya adik. Dia pun orang panggil dia adik. Okay. So bila tak adik dia, orang gantikan adik yang ni sebagai. So hubungan dia. kamu dengan family dia memang baik lah. Sekarang keluarga angkat lah, Keluarga sangat angkat. baik sampai sekarang lah. So adalah tempat family tu melepas kerinduan. So Ya. Iman lah orangnya. Yes. Jadi, apakah pengajaran daripada cerita Iman tadi? Iman so- dah overcome balik. Dia dah start cari diri dia sendiri. Dia dah bina circle yang baru. Dia tak stick pada satu kawan. Jadi, daripada kisah Iman tu tadi, sedikit sebanyak kita boleh ambil pengajaran lah. Betul. Saya rasa madam kalau benda tu tak jadi sampai sekarang saya terbawa-bawa perangai saya yang dulunya sangat keras kepala. Bukan keras kepala yang semua benda nak kena ikut saya, tapi yelah asyik ikut kepala sendiri je kan, nak ego semua. Tapi bila benda tu jadi, dia berbuka mata pada saya. Daripada segi semua benda madam, saya cakap Tak salah ya untuk kita kurangkan ego kita untuk orang yang kita sayang. Betul. Terutamanya orang yang paling signifikan dengan kita lah. Keluarga kita, anak kita, suami kita, okay? Ibu dan ayah kita. betul. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada esok hari. Mungkin kita yang pergi dulu Kita tak tahu kan. keluarga Ataupun kita. diorang. So sebenarnya benda ni semua dah terjawab madam. Ya, Kita- betul. Kenapa kita takut kehilangan kawan? Kenapa kawan tu penting? Semua dah terjawab. So madam pun dah jawab soalan saya pun dah kongsikan sebenarnya real time saya punya experience berkenaan dengan kawan. And with that kita pun dah sampai ke hujung perancangan. Kita dah sampai ke hujung rancangan madam. So saya pun nak berterima kasih dengan Madam Anita sebab sudi luangkan masa dengan kami untuk berkongsi, memberi nasihat, mengupas sama-sama isu berkenaan dengan kawan ni. So saya sangat-sangat berterima kasih dengan madam lah. Saya harap madam tak serik lagi untuk join kita punya next upcoming podcast. Saya dengan tim ni. InsyaAllah mungkin lepas ni. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Iman dan semua organisation production kerana menjemput saya untuk berkongsi, sharing apa yang patut untuk kebaikan kita semua. Okay. So jadi korang dah tahu segala cerita yang dikumpaskan, dah dengar nasihat yang diberikan, dah tahu dah mana baik, mana buruk, korang dah boleh kenal dah apa-apa yang kita telah bincangkan sebentar tadi lah kan. So jadi ingatlah pesanan yang telah diberikan tadi, mungkin kita dah boleh sama-sama muhasabah diri. Okay, walaupun benda ni saya rasa mungkin ada setengah orang rasa macam benda ni isu kecil, tapi ingatlah kecil itulah yang memberi impak besar sebenarnya. So jadi itu sahaja daripada kami, daripada episod kedua di podcast cerita kita. So kita jumpa lagi di episod yang akan datang di podcast cerita kita. Jangan lupa untuk tekan button like, tekan komen apa-apa ke nak jawab daripada soalan daripada Madam Anita, and then tekan button subscribe kalau you guys belum subscribe. Okay, please do. Okay, subscribe bawah ni, so support untuk episod-episod yang akan datang. Saya percaya kalau you guys boleh support kita orang, kita akan pergi lebih lagi. Betul tak madam? Betul. No, korang boleh lagi. So kalau korang nak tahu apa episod yang seterusnya, episod apa yang saya dengar-dengar macam benda tu macam creepy-creepy sikit, seram-seram sikit. Mungkin Kita nak dengar apa ni. So kalau korang nak tahu apa episod seterusnya, korang boleh terus subscribe, okay? Dan
Terus follow kita punya social media, jangan lupa. Dan itu saja daripada saya, JPK Imal Chong dan Madam Anita. So kita see you untuk episod yang seterusnya di podcast Cerita Kita. Bye-bye.